kenapa orang Sarawak suka borong roti gardenia bawa ke Sarawak? Aku tak pernah satu kerugian aku kat Sarawak. Aku tak pernah berkesempatan nak sambut hari gawai sebab aku balik ke Sabah. So aku experience sambut hari kat Amatan. Kalau sekadar tengok kat TV, aku cakap totally fake. Ya doh, sebab kat TV tu orang pakai cawat pegang sumpit dia. Faham tak? Tak, dia tak macam tu tau. Dik, orang Sarawak cantik ni. Sumpah pun. Okay. Kau pernah masuk Brunei? Dos, kalau aku tak pernah masuk Brunei, macam mana aku nak pergi ke Miri? Tak, masa aku kau pernah jalan-jalan kat Brunei. Okay, faham, sorry. Apa culture shock kau semasa kau duduk Sarawak, kau datang Semenanjung? Okay, ada banyak sebenarnya, Dos. Sebab aku masa kat Papa dulu kan, even dalam kawasan apartment ada lembah. Tapi podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Selamat datang ke podcast Tenang Talk. So sekarang ni kita orang lepas tea break. So ni episod khas. Episod khas Bersama Adib. So tadi dalam first video tadi Adib cakap dia orang Sarawak. Boleh kau cerita sikit kau kat mana? Okay, sebenarnya aku dilahirkan dan membesar di satu bandar lah. Bandar nama dia Limbang. Alright. Okay, aku nak beritahu sikit geografi Limbang ni. Limbang ni sebenarnya dia diapit oleh Brunei. Yes, betul. So maksudnya kalau engkau nak balik, macam aku nak balik Limbang. Okay, dia ada beberapa route lah yang aku boleh lalu. Yang pertama, daripada KL KL Miri, naik flight. Miri ke Limbang, naik kereta. Faham. Maksudnya kau kena ada pasport sebab Miri akan masuk Brunei akan masuk Limbang. Alright. Dia Limbang Lawas selalu sedia? Limbang Lawas, dia sebelah-sebelah. Okay, Limbang Lawas sebenarnya dia satu daerah. Dia ada satu daerah Limbang. Oh, Lawas dalam Limbang? Betul. Cuma macam ni. Kalau kau nak pergi Lawas dari Limbang, kau kena lalu Brunei juga. Nama daerah Brunei tu dipanggil Temburong. So kalau daripada Limbang kau nak pergi Lawas, Limbang kau masuk Brunei, Temburong kau masuk Lawas. Macam tu cerita dia juga. So kalau dari flight kau akan turun Miri. Miri. Sefaham aku dengar orang cerita daripada Limbang boleh pergi ke Sabah tak? Boleh. Okay, cerita dia macam ni. Jalan darat kan? Betul, jalan darat juga. Engkau kalau daripada KL kau boleh turun KK juga. Cuma jauh sikit dah 5 jam. KK kau akan turun Papar, kau akan turun Beaufort, kau akan turun Sepitang, kau akan turun Lawas. Sepitang kau akan jumpa Sindumen, kau akan jumpa Lawas. Masuk Temburong, masuk Limbang. Oh, kira sampai Beaufort, sampai Sepitang. Beaufort kau akan turun Sepitang. Dia kalau macam nak pergi ke Labuan, dia akan pergi Beaufort ke Kuala Penyu. Menumbuk. Ke Kuala Penyu menumbuk. Okay. Boleh juga kalau daripada KL kau ambil flight ke Labuan. Lepas tu ada bot lah, bot express 2 jam kau kena naik sampai Limbang terus. Banyak route. Dia banyak route. Ataupun kau senang cerita kau landing Brunei lah terus. Faham? Kau landing Brunei lagi cepat sebab lebih kurang 45 minit, 40 minit macam tu lah. Dekat. Dekat. Kalau biasanya orang sebenarnya tak faham kenapa 45 minit tu dekat. Sebab dia tak faham geografi Sabah ni dengan Sarawak lagi besar daripada Semenanjung. Dia ini sepaham aku lah. Aku rasa je. 45 minit di sana. Dia kilometer dia tak sama dengan 45 minit kilometer sini. Sebab kalau Semenanjung kita ada pelbagai negeri. Betul. Sarawak dia pelbagai daerah kan? Betul. Distrik kan? Distrik. So daripada Limbang lah. So daripada Limbang tu kau ada pindah ke mana-mana ke? Tak ada. Daripada Limbang, aku memang menetap di Limbang, membesar di Limbang sampai No. Sekolah menengah aku dah keluar daripada Limbang sebenarnya. Sebab aku sekolah asrama. Kau sekolah kat mana? Labuan. Sekolah sains Labuan. Jauh. So daripada form 1 sampai form 5 aku Labuan. Lepas form 5 aku masuk matrik Labuan juga. Tapi matrik aku fail. Biasalah. Biasa. Lepas tu baru aku pergi ke UiTM Samarahan. Di Sarawak balik. Dan baru pergi
baru datang Shah sini. Alam. Shah Alam. Dan lepas daripada Shah Alam aku tak nak balik. Okey. Aku tak nak balik. Lepas tu kebetulan bila aku tak nak balik, family aku pun start seorang-seorang pindah ke sini, berhijrah ke sini dan sekarang berhijrah di sini. Okey dik, kalau orang Semenanjung ataupun mana-mana orang lah tak biasa pergi ke Limbang. Apa port best yang ada kat Limbang yang kau masih ingat? Okey, macam ni. Orang selalu mancing je kot. Dekat Limbang. Dia Limbang ni macam ni dos. Cerita sikit pasal Limbang. Dia sebab dia diapit oleh Brunei. Ini yang sepaham aku. Aku tak tahu benda ni betul ke tak. Sebab pun kau dah lama. Betul. Aku tak tahu benda ni betul ke tak. Tapi mestilah aku dengar. Dengar rumus and everything kan. Limbang ni dia tak boleh nak grow sangat pasal dia ada sempat dia diapit. Okey. Jadi barang-barang untuk construction and everything kau tak boleh masuk. Kena lalu Brunei. Faham. Dan dia tak ada, kau bukan Limbang tak ada laut Limbang tak ada laut. Semua terpisah dengan darat je. Sungai yang kecil. Macam Kelantan dengan Golok lah. Jadi engkau tak boleh nak ada pelabuhan yang kat situ. Masalahnya sebab dia pada aku dia tak boleh ada pelabuhan yang besar. Jadi dia tak boleh barang yang masuk and everything sangat. Ada pernah satu ketika macam ni. Search nak buat konsert kat situ. Ini apa yang aku dengar. Pentas search masa tu diorang, aku rasa diorang bawa stage punya barang-barang kot. Backline and everything, backline dia kan. Dia tak lepas kat Brunei. Jadi malam before concert tu diorang buatlah pentas yang seboleh mungkin seadanya lah. Seadanya untuk search buat konsert. Maksudnya search pernah sampai sana. Masa tu search buat, kalau aku tak silap, Limbang, dia pergi ke Sarawak tu Limbang dengan Tawau. Sebab masa tu diorang punya goal, diorang punya goal adalah diorang nak pergi yang paling dalam. Macam tu. Kalau aku tak silap. Kau pernah masuk Brunei? Dos. Kalau aku tak pernah masuk Brunei, macam mana aku nak pergi ke Miri? Tak, masa aku kau pernah jalan-jalan kat Brunei? Faham, sorry. Pernah, sebabnya aku ada pakcik juga kat situ. Aku ada family kat situ juga. Dan Brunei ni boleh macam tu jugalah. Boleh kau bagi aku tak pernah sampai Brunei. Faham. Aku teringin sangat nak pergi. Faham. Satu masalah yang aku tak dapat pergi adalah currency lah. Faham. Yang tu paling keras. Brunei, engkau takkan engkau takkan jumpa satu rumah ada sebiji kereta. Kau takkan jumpa tu. Faham. Dia akan banyak kereta. Lepas tu ni aku cerita ni lah. Based on apa POV kau lah. Lepas tu makanan dia semua imported dan murah. Alright. Dan murah. Lepas tu sempena Ramadan Karim. Bulan puasa, kalau kau sembahyang dekat istana dia, kau akan dapat duit aku rasa 10 Brunei dollar kot. Setakat yang aku tahu. So ramai juga kita orang punya relatif relatif yang cerita benda ni pergi ke situ sembahyang tarawih. Benar. Tapi dia benda ni bagus, inisiatif betul. Dia mengimarahkan di sana dia. Betul. Okay. So Brunei tu kita dah cerita sebab kita pun tak berapa tahu sangat. Apa makanan best dekat Limbang yang kau rasa best lah, yang tak ada dekat Semenanjung? Jangan cakap Umai. Lepas tu aku nak cakap apa ni? Dah itu je. Masalah dia apabila aku berhijrah di sini, aku ada craving something yang tumbuh daripada tanah. Bukan dari masakan. Maksudnya? Buah sebenarnya. Buah dabai. Buah dabai satu Satu lagi durian kuning. Yang ni aku tak tahu. Durian kuning ni dia besar-besar lutut Kau faham tak? Dia besar-besar lutut je. Tapi isi dia ni, tone rasa dia bukan macam tone rasa durian sini. Durian kat sini, dia color putih ke, dia color kuning ke isi dia. Rasa dia durian. Itu tidak. Itu dia rasa lain. Dia tekstur dia lain, bentuk taste dia lain, bentuk dia saja. Bentuk dia. Tapi pada aku lebih into ke arah durian kuning ni sebab yang pertama, dia kurang, gas dia kurang. Faham. Yang kedua, dia manis ke masam? Dia manis. Dia manis. Bentuk dia bentuk durian. Cuma bulu dia agak lebat dan lembut. Bulu dia dan panjang-panjang. Itu. Dia, kalau kau cerita pasal buah aku teringat masa aku intern dekat Bintulu.
time tu tengah hype buah dabai musim dia. Faham. So kita orang tak tahu apa buah dabai. Faham. Tapi dia orang cakap buah anggur Sarawak. Okay. Dia bagi term tu. Okay. Korang nak try tak buah anggur Sarawak? Okay. Tapi aku tak pandai makan. Faham. So aku tak tahu nak taste dia macam mana. Faham. Tapi yang aku ingat ada rasa lemak. Rasa lemak kelat-kelat sikit. Yeah. Tapi dia kena makan cicah dengan something. Dengan garam. Garam ke gula aku lupa. Dia ada khilaf tau kat sini. Untuk dabai ni dia ada khilaf. Ada orang dia makan original. Tapi dabai tu dia keras tau. Ada dia keras. Kau kena rendam dengan air betul. Okay. Ada orang dia dengan garam. Okay. Ada orang dia dengan kicap manis. Okay. So dia pelbagai cara. Dia banyak khilaf lah kat situ. Okay, satu lagi. Masa aku belajar dulu famous benda ni. Ulat sagu. Okay. Kau pernah try tak? Tak, aku tak pernah. Tapi masa zaman aku tu kita orang nak try. Memang hardcore gila nak try. Tapi sedihnya bila orang cerita benda ni haram lah, tak boleh makan. Mufti dah keluarkan fatwa. Dulu sebelum tu mungkin tak expose ataupun kita orang tak tahu. Tapi bila kita orang dah nak try benda tu, mesti kita akan buat searching sikit kan. Kau ada pernah terfikir nak makan ulat sagu? Aku pernah try. Aku bukan pernah try, pernah terfikir nak try. Faham. Sebab orang cakap macam udang lah, macam daging, macam-macam lah. Faham. So benda ni beri interest kat aku lah. Faham. Cumanya yang aku sempat rasa masa dekat Sarawak dulu, umai. Ayam pansuh. Lagi apa lagi? Buah dabai tu. Tak ada, 3 tu je. Ada lagi benda lain selain daripada 3 tu yang orang cakap menggambarkan Sarawak? Kuih lapis lah. Kek lapis. Kek lapis. Kek lapis memang tahu. Kek lapis memang tahu. Okay. Selain daripada tu? Okay, di Limbang. Aku tak tahu tempat. Aku rasa Miri ada juga kot anyway. Yang belah-belah dekat-dekat dengan Brunei dah. Dia ada satu tu buah rotan. Okay. Aku tak pernah dengar. Nama benda ni kat tempat aku Limbang, dia orang panggil jelayan. Okay. Wah, itu craving gila bagi aku kat sini. Sumpah doh. Dia tumbuh daripada, benda tumbuh daripada tanah. Sini mungkin ada. Macam mana bentuk dia? Kau tahu buah salak? Okay, tahu. Exactly macam tu tapi kecil. Okay. Dia super duper masam. Okay. Dia masam nak ke arah yang kelat. Okay. Tapi macam ni, cara dia makan adalah dia tak payah masak tak payah. Kau buka je, kopek je. Lepas tu kita kena buat sambal kicap tau. Okay. So kita rendam kat sambal kicap tu. Dia macam buat ala-ala jeruk. Rendam dalam tu dalam tempoh yang lama ke? Tidak. Kejap je. Kau macam kira cicah. Tapi sebab dia tak ada tangkai, so kau tak jaga dalam tu kan. Faham. Last aku makan benda tu aku rasa 2-3 years back lah. Masa tu aku ada seorang kawan. Dia nak balik Limbang. Okay. Kau kirim kat dia? Aku kirim kat dia. Aku bagi dia RM100. Aku cakap habiskan ni. Lepas tu aku rasa dia bawa balik 10 kilo. Aku rasa banyak doh. Banyak gila. Banyak doh. Kau bayangkan saiz anggur tu 10 kilo. Lepas tu kita orang buka semua supaya dia tak buruk kan. Lepas tu festif lah. Aku tak tahu. Tapi mungkin sebab itu. Betul lah. Dia sebab kita original daripada sana. Betul. Mesti akan ada something yang buat kita craving benda kat sana. Betul. Macam aku sendiri pun, aku ada satu makanan daripada Kelantan yang aku tak boleh claim tu makanan Kelantan. Faham. Tapi sebab aku senang dapat kat Kelantan, aku rasa aku craving macam lemak bakar. Lemak bakar kat sini baru je timbul. Oh iya ke? Baru-baru je. Setahu aku lah. Bukan aku nak memandaikan jangan orang cakap aku memandai. So baru kebelakangan ni je baru ada nasi kerabu lemak bakar apa benda. Tapi benda tu sebenarnya dah lama dah kat Kelantan. Lemak bakar ni, makan lemak ni dah lama dah benda ni. Okay, macam ni lah. Lemak ni sebenarnya orang makan sebab taste ataupun sebab texture. Taste dan texture. Kalau aku lah, sebab rasa kot. Sorry dos, rasa ada 2. Satu taste, satu texture. Aku tak pandai nak describe macam mana. Faham? Sebab dia macam mana, bila lemak ni, aku boleh describe lah apa rasa ni. Kau makan kan, dia hancur dalam mulut. Dia akan bagi kau satu rasa manis lemak. Oh, dia ada manis, dia ada lemak, lepas tu dia hancur. Yes. Oh, maksudnya kau nak dua tu. Kau nak tekstur dia hancur dan kau nak lemak manis tu. Dia macam kau makan daging yang mahal lah. Dia dia macam cair dalam. Dia hancur. Tapi tak semua lemak tu lemak sedap. Kat sini macam kat sini aku terpengaruh makan tetel. Daging tetel sebab daging tetel tu dia ada kandungan lemak sikit. Oh, okey. Tapi kat Kelantan
lemak dia tak ada dengan daging. Dia lemak semata-mata lemak. Oh, faham. Kalau dekat Kelantan dia ada jual sup lemak, which is exactly sup lemak sahaja. Lemak yang terapung. Kau makan kolesterol. Faham. Kalau macam tetel, dia mesti ada lemak dengan daging sikit. Okay. Kalau kat Kelantan, lemak is lemak. Sup lemak yang terapung. Oh, lepas tu sini tak ada. Sini aku tak jumpa. Oh, faham. Lepas tu kalau lagi satu kat sini yang aku tak tahu nama domestik dia apa kan. Sup keting. Oh, okay. Dia macam tendon ke apa. Keting ni kalau kaki kita bahagian bawah ni. So dia macam kita makan ligament apa benda lebih kurang macam tu. Kau makan benda tu. Otot macam otot lah. So benda tu transparent. Kau rasa macam kenyal-kenyal, juicy, lemak. Tapi tengok cara orang buat benda tu. Tapi kat sini aku tak dapat. Okay, yang lemak ni tadi kau pernah makan yang tak sedap tak? Dia akan tak sedap tak? Ada yang tak sedap. Ada. Oh, faham. Cara masak. Dia depend pada memasak. Depend pada orang masak. So selain okay, kita pergi kat Sarawak balik. Bakar lalan dalam Sarawak kan? Ya, aku rasa. Yang ada beras bariu apa. Tapi bariu tu lain pula kan? Bariu tu aku rasa kat Sarawak. Bariu tak Sarawak. Bakar lalan aku rasa kat Sarawak juga. Aku tak berapa sure juga pasal dia. Aku rasa dia in between lawas dengan sepitang. Aku rasa. Aku tak tahu. Ada tanah tinggi kan? Ada kan apple boleh tumbuh kat situ. Kat Bakar lalan betul. Dia ada airport sendiri kan? Bakar lalan aku tak rasa ada airport. Dia yang ada airport ni yang kategori bandar aku rasa. Lawas ada airport, Limbang ada airport, Miri, Bintulu, Sibu, Kuching ada airport. Okay. Alright. So ni last lah angkat tanya. Apa culture shock kau semasa kau duduk Sarawak, kau datang Semenanjung? Okay. Ada banyak sebenarnya, Daus. Macam okay, sebelum kau cerita, masa aku belajar kat Sarawak. Okay. So ni jangan ambil sebagai sensitif lah. Sebab ni based on POV aku. Ya. Aku orang kampung. Kalau pergi KL pun dah culture shock. Okay. Pergi Sarawak, orang tak faham pasal Sarawak ni dia banyak culture. Dia banyak pelbagai bangsa. Kalau kau tak puasa pun orang tak peduli. Orang tak ambil kisah pun. Sebab orang tak boleh detect kau ni Melayu ke Iban ke. Betul. So antara salah satu lah. Tapi aku tak pernah pun dia puasa kan. Okay. Benda first aku sampai kat sana, orang cakap of course lah kita kena jangan resis, jangan saling menghormati lah. Kedua, kita akan nampak kat sana lebih bebas. Dekat Sarawak dengan Sabah. Tapi masuk bebasnya, diorang kat sana treat benda tu sebagai benda biasa. Betul. Kita yang outsider ni yang rasa sebab kita ni tak biasa tengok. Betul. So kita rasa macam pelik. So bila aku kat sana, tu antara culture shock aku lah. Macam tengok orang minum apa semua. Tapi of course lah, tu pembawakan diri lah. Pandai kau bawa diri. Pandai, tak ada masalah. Kau kat mana pun. Betul. Kat sana pun of course lah ada orang Islam. Betul. Kalau kau pergi masjid dia, baik lah kau. Betul. Kalau kau melalu lah. Betul. So kalau macam kau kat sini, kau daripada Sarawak, datang ke KL. Okay. Apa yang kau rasa yang betul-betul memberi culture shock kat kau? Ada banyak. Ada beberapa. Yang pertama adalah kedai makan yang ada logo halal. Okay, sebab kat sana kita kalau kat Sarawak, tak silap aku lah ni, kita boleh makan kat mana-mana sahaja. Ada kedai Cina, ada kedai Melayu sebelah-sebelah. Dia macam food court. Dia banyak food court. Dia banyak food court. Yang mana sangat tak pelik. Betul. Tapi bila kat sini aku rupanya ada spesifik. Ada spesifik. Kau kena taken into account juga yang kedai ni ada logo halal ataupun tak ada. Okay, itu betul, yang pertama. Okay, benda ni aku tak terfikir tu. Sebab aku kat Sarawak dulu kan. Betul lah, aku tak terfikir tu. Kalau kau kat sana, walaupun kau melancong je, kau takkan fikir benda tu. Sebab kita tengok kedai Melayu pakai tudung halal. Tu je kita fikir. Itu je. Kau takkan fikir ni walaupun food court ada Cina. Ada Cina ke betul. Kau takkan fikir. Okay. Kan? Betul. Menarik. Yang kedua, kat sana aku rasa lah ni. Ni based on POV kau je lah. Tak ada orang sebut pasal bangsa ataupun agama kat situ. Okay. Kau sendiri SS Sarawakian dah. SS Sarawakian betul tak? Dia tak ada Melayu. Dia tak ada. Dia tak ada kau
Tapi tak ada. Penat weh kalau nak sebut. Banyak sangat. So, tak ada orang cakap pasal tu kat situ. So dia tak ada, jadi tak ada gap lah. Betul. Kira macam orang momokkan Sabah Sarawak harmoni. Betul harmoni kan? Pada aku iyalah kot. Dia pada aku lah. Lepas tu kedai mamak. Tak ada. Ada bro. Tapi tak banyak. Sebabnya biasanya kedai 24 jam kalau kat Sarawak ni, di kedai Cina yang food court Cina tu, yang ada kedai 24 jam aku tak pernah jumpa masa kat Bintulu. Sebab aku tak explore lah. Yang kawasan tempat aku tu, faham? Aku rasa macam tak ada. 7E tak ada Masa aku pergi tu, aku wrong timing. Faham maksudnya? Ngam-ngam je kita orang habis belajar. McD, apa bagai semua ada kat situ. Faham? Kalau sebab aku pernah study di Samarahan juga, yang dekat dengan Kuching. Jadi aku ada rasa lah yang 7E and everything kan. Tapi kalau kat tempat aku di Limbang tu, 7E tak ada. Tak ada kedai 24 jam. McD tak ada. Faham? Pizza Hut tak ada. Okay. Family Mart jangan cakap lah Family Mart baru. Sekejap lah. Itu memang tak ada. Okay. Jadi aku rasa itu some kind of, pada aku culture shock jugalah. Pasal banyak kat sini. Kalau kau pergi ke sini, tak ada masalah lah. Convenience store banyak sangat. Convenience store banyak sangat. Betul. Okay. Yang kedua, aku membesar di Limbang, betul? Okay. Di Limbang, pada ketika tu, pada zaman tu, dia bank tak banyak sangat. Okay. Bank Islam tak ada. Okay. Masa tu. Okay. Jadi ada macam contoh PTPTN. Okay. Kalau aku tak silap, kau kena mohon bank Islam. Dia berbeza setiap U. Berbeza setiap U. Macam UPM pakai CIMB. Okay, faham. Tak silap aku CIMB. Ada pakai bank Islam. Tak silap aku UPM dulu sebelum CIMB, tak silap aku lah. Seingat aku pakai Agrobank. Faham. Tak, memang kita pakai Agrobank. Aku orang pakai Agrobank. Tak silap aku. Kalau UiTM Samarahan dulu, masa diploma dulu, dia minta bank Islam. Okay. Jadi bila di Limbang tu tak ada bank Islam, so kau kena pergi keluar. Okay. Faham tak? So untuk buka akaun bank saja. Kalau kat sini 5 minit kau boleh jumpa macam-macam bank. Faham. Betul tak? Faham. Okay. Dia ada akses kepada fasiliti senang lah. Macam tu. Satu soalan yang ni kalau orang tengok dekat social media memang kecoh lah. Benda viral. Roti gardenia. Apa cerita ni? Aku tak boleh bagi jawapan walaupun aku pernah dengar lah rumor dia kan. Kenapa orang Sarawak suka borong roti gardenia bawa ke Sarawak? Sebab tak ada kat situ kot. Kan? Lepas tu kenapa kau tahu tak kenapa gardenia tak ada kat sana? Aku tak tahu lah. Aku pun tak tahu lah. Aku rasa ada politiknya something lah. Aku tak tahu lah. Nanti kita campur lah. Okay. Cumanya ada satu lagi kenapa orang hype sangat. Sebab kadang-kadang orang datang sini, orang daripada Sarawak datang sini, kau nak bawakan apa untuk family kau? Okay. Kira cenderamata. Faham. Yang paling senang kau beli je tu borong, bagi. Dia ibarat kalau kau pergi Sarawak, kau beli ikan terbuk masin, kek lapis. Settle. Menandakan Sarawak. Betul. Kadai Sarawak. Kalau pergi Sabah, Mutiara. Settle. Kalau sebenarnya roti gardenia. Sebabnya kau boleh dapat benda tu kat KLIA. Faham. So kau tak payah pening-pening cari kat mana tak. Kau pergi KLIA, masa kau nak flight tu, beli je terus, settle. Pada aku lah kan. Faham. So okay. Ni kita pergi one step ahead lah. Ending career kau nak stay dekat sini ke atau kau pilih untuk balik? Kau rasa lah. Okay. Macam ni. Untuk sekarang aku memilih untuk stay kat sini kot. Sebab aku masih ada mak. Yang mana dia umur dia pun yalah, dia 3 tahun lagi nak pencen betul. So aku perlukan akses kepada kemudahan kesihatan sebenarnya tu. Kemudahan kesihatan. Dia di situ jangan cakap tak ada hospital lah. Ada cuma jarak lah. Jarak satu hal. Lepas tu mungkin dia punya mesin dalam tu sini lebih ni kan. Tapi aku tak cakap lah biar kat situ tu orang kat situ elok je sihat. Dia ada pro and con. Dia ada pro and con dia. Cuma lama aku duduk, dia tak lama jugalah aku duduk sini kan. So aku rasa fasiliti tu membantu. Nak akses benda tu lah. Akses kepada fasiliti tu senang di sini. Okay. Di sini macam tu lah. Kalau kau dah? Aku
Dia kalau Totok Kelantan, jangan pakai. Bahasa dia kalau Totok Kelantan, of course nak balik. Faham? Sebab kita orang Kelantan, kita tak biasa. Ni aku lah, POV aku lah. Kita tak biasa hidup dalam rumah bertingkat. Rumah buruk? Rumah apartment. Sorry. Rumah buruk lah. Sorry. Tapi benda tu memang common dekat sini lah. Iyalah. Kita kalau kalau boleh, kita memang tak nak duduk macam tu. Faham. Tapi orang cakap macam ni, nak tak nak, memang rasa nak balik kampung. Tapi aku bila sampai satu tahap, aku dah terbiasa kat sini. Bukan aku nak cakap Kelantan tak bagus. Kelantan ada kemudahan dia, ada bagus dia. Betul lah. Tapi sebab macam kau lah, kita dapat akses facilities yang bagus. Kita tak dapat lagi kat sana. Mungkin dalam 10 tahun lagi aku boleh berubah fikiran. Betul. So kalau dah membangun kat sana, bukan tak membangun, mungkin dah fully develop orang cakap, aku akan balik kat sana. Tapi buat masa sekarang, antara tempat yang aku nampak yang aku nak stay, antara Ipoh. Okay. Ipoh dia dekat dengan KL. Ataupun pinggir Selangor, macam Kuala Kubu Baru. Faham? Sebab aku pernah pergi Kuala Kubu Baru kan. Chill gila bro. Dia macam ibarat kau kat Kelantan, tapi kau dekat dengan KL. Faham. Kau duduk Kelantan, tapi kau boleh pergi KL. Ibarat macam tu. Tapi aku harap orang Kelantan tak salah tafsir benda ni. Bukan Kelantan tak bagus, bukan Kelantan tak best tu. Of course best, tanah lahir aku kan. Tapi in a way kita nak facilities sebab kita dah terbiasa, mesti kita nak akses yang mudah lah. Melainkan kalau aku balik betul-betul aku nak chill, santai, mungkin tu salah satu. Sebelum aku lupa, aku nak buat disclaimer jugalah. Aku tak cakap Sarawak tak bagus Aku orang Sarawak. Aku dulu Bintulu kan. One thing yang aku seronok kat sana, aku rasa tak terasing. Maksudnya faham. Bukan nak cakap kita rasa betul-betul welcoming tapi aku boleh treat tempat tu sebagai macam tempat aku biasa duduk. Faham. Walaupun aku baru sampai. Of course lah, nak cakap benda baik, benda buruk, semua tempat ada. Semua tempat ada. Betul, tapi kalau aku pergi sana kan, ni satu cerita yang aku boleh kongsi lah. Last semester, sebelum aku grad, aku kerja. Lepas tu sebelum aku bercuti ke Sabah, aku bercuti dalam Sarawak tu. So aku pergi Kota Samarahan. Dekat sana ada Unimas dengan UiTM. Betul. So dekat Unimas tu ada sini aku yang ada buat servis sewa kereta. Faham. So aku dulu mana ada Waze, ada Maps. Betul. Tapi aku boleh survive kat sana dengan tanya orang. Faham. Orang kat sana tak loket. Yalah. Kira dia sampai satu tahap dia guide kan. Bro ikut saya sampai exit ni, bro exit je. Faham. Sampai sini je saya boleh tolong. Tapi sampai sini je, rupanya depan tu je. Dah settle lah. Aku nak pergi Kampung Budaya time tu. Faham. Kau bayangkan nak pergi tempat tu, bongok tak bongok aku buka laptop, aku buka Google Maps. Faham. Tapi kau kena faham, Google Maps dalam laptop tak sama macam Maps dekat phone. Dia static tau, tak bergerak. Okay. Aku tak pernah. Sebab connection kau pakai broadband. Betul, maaf. Zaman tu internet mana kuat. Betul. So Samarahan ni, tak silap aku, dia famous dengan satu benda adalah rambak dia besar. Besar dan banyak. Yes. Rambak dekat Unimas tu paling besar. Ya, betul. Boleh orang cakap betul orang heli apa. Betul. Aku pusing benda tu 4-5 kali bro. Rambak tu. Sampailah aku dengan co-pilot aku ni decide kita nak exit mana. Faham. So aku pusing. Faham. So at the end aku dapat pergilah Kampung Budaya tu dengan dah sendiri. Ada satu yang aku jugalah, aku perasan lah. Di sini susah kita nak cari roundabout yang besar kan. Betul tak? Dia kalau roundabout yang besar kat sini, dia jadi satu landmark. Yes. Kalau kat di Sarawak, dia tak ada roundabout kecil. Betul. Betul tak? Dia kalau dekat, aku rasa lah dekat Sabah dengan Sarawak famous dengan roundabout. Ya kot. Sebab aku masa kat Papa dulu kan, even dalam kawasan apartment ada roundabout. Tapi aku kat Sabah dulu aku nakal tu. Faham. Roundabout dia tak sama macam dekat Semenanjung. Which is roundabout Semenanjung dia ada palang. Ya. Roundabout dekat Sabah lah, di Sabah tu be spesifik kan. Dia rendah je. Ke dia lukis je kan? Dia ada yang lukis je. Dia ada bonggol sikit. Bonggol sikit je. Aku kalau keluar lepak pukul 2-3 pagi, aku tengok tak ada kereta, aku pijak tu. Langgar roundabout.
So aku bila fikir balik ni kalau orang tengok betul tak senonoh perangai tapi pukul 3 pagi ke cakap tak ada orang, bila kita nak try. Aku orang tahulah kau kawan lokal lah. Tapi aku memang pernah try buat. Aku memang mengaku tapi benda tu memang tak bertamadun lah. Sebab pada dia dah ada satu rules yang kita kena follow tapi kita tak follow. Tu ni silap diri sendiri lah. Okay. Langgaran nampak. Itu benda yang paling gila aku buat. Pijaran nampak lah. Tapi tu lah macam dekat Sarawak, Limbang aku tak pernah sampai. Limbang aku tak pernah sampai. Tapi aku ada member dekat Mukah. Faham? Member yang aku sampai lah dekat Sarawak. Aku duduk Bintulu masa tu. Pernah pergi Miri. Pernah pergi Kuching. Pernah pergi masa in between nak pergi Miri tu. Dekat Miri tu pergi Goniah. Oh faham? Tu je lah. Lepas tu satu lagi. Pergi Kampung Kedayan. Dekat area Bintulu kat tak aku. Faham? Engkau daripada Bintulu ke Kuching, kau naik apa? Aku naik bas. Okey, kau lalu Seriaman tak teh? Lalu Seriaman. Ada tol satu. Seriaman, lepas tu Serikir ada tak? Aku rasa tak. Tapi aku terkejut time tu aku sebab along the way tu aku ni jenis mabuk kan. Faham? Aku naik bas aku memang pening lah. So aku naik bas dan aku along the way aku tidur. Aku sedang-sedang tiba-tiba ada tol kat sini aku juga. Agak terkejut time tu. Tapi baru aku tahu. Baru aku faham ni. Dia macam lemak agak kat situ. Lemak. Tapi kat Kuching tak banyak. Aku tak banyak explore dekat Miri dulu. Sebab kita daripada Bintulu nak pergi ke Miri masa student lah. Reason dia satu je. Zaman tu orang tak boycott lagi lah. Nak pergi MACD. Sorry, Bintulu masa tak MACD kan? Tak ada. Sekarang aku setahu aku memang dah pesat gila membangun Bintulu. Yelah bandar minyak kot. Pesat gila. Siap ada MACD apa bagai semua. Dulu kita nak dapat benda tu kita pergi dekat Miri lah. Nak pergi Starbucks apa. Bukan nak sangat. Sebenarnya nak berjalan je. Bukan sebenarnya nak makan. Betul. Tu je sebenarnya. Aku ada satu habit dulu tau. Masa aku ada satu habit sampai sekarang ni kot. Aku ni kan. Contoh. Aku nak pergi macam aja aku fikir je. Okey, contoh aku nak pergi Melaka lah. Daripada sini. Daripada sini aku nak pergi Melaka. Okey, tapi rumah aku kat Johor. Okey, tapi rumah aku kat Johor. Aku takkan singgah Melaka dulu. Walaupun aku akan jumpa Melaka dulu baru Johor. Tak, aku akan balik rumah dulu. Baru pergi ke Melaka. Sama macam dulu masa aku belajar kat Samarahan. Daripada Samarahan kalau aku nak balik ke Limbang. Lepas tu aku ada urusan di Miri. Okey. Sama ada dulu adik aku sekolah kat Miri kan. So kadang-kadang cuti sekolah sama. Pergi ke Miri. Aku akan balik dulu. Baru kau pergi ke Miri. Besoknya bangun baru pergi Miri balik. Apa tujuan kau? Aku tak tahu doh. Dia macam habit lah. Aku jenis tak suka menyanggah kot. Sampai sekarang. Contoh aku nak balik rumah ni. Lepas tu ada orang contoh kirim MACD ke apa. Aku akan balik rumah dulu. Baru pergi MACD. Kau tak macam tu ke dah? Aku tak. Aku jenis aku cari yang mana paling senang. Faham. Aku. Kalau contoh lah, kalau aku orang nak kirim MACD sepanjang perjalanan aku, kalau aku jumpa MACD dulu, aku pergi MACD dulu. Baru aku balik. Faham. Kalau aku balik, maksudnya aku tak pergi lah. Faham. Maksudnya aku tak normal lah tak, bukan. Ni preference masing-masing lah. Ya. So aku rasa sama juga macam contoh aku nak pergi 7E. Dalam pada masa yang sama aku nak balik. Tiba-tiba pergi mamak ke apa benda kan, aku akan pergi. Yalah. Walaupun sebenarnya mamak tu jumpa dulu. Baru aku jumpa media, aku kan pergi yang destination first aku dulu. Okay. So kau ikut priority kau. Aku ikut priority kot. Aku fleksibel kot. Aku tengok yang mana. Tapi sebenarnya kan, kalau dah tak lalu, mampus aku tak pergi lah. Nasib kau. Faham. Okay, so episod ni khas untuk orang Semenanjung lah. Sikit-sikit dapat pendedahan. Walaupun tak banyak, walaupun dalam gelak ketawa kan, at least dapat sikit education macam mana apa yang ada kat Sabah, ada kat Sarawak. Sabah pula nampak betul rindu kat Sabah, kena pergi ni. So okay, untuk episod ni sampai kat sini je. Ya, boleh lah. So at least kita tak merapu dan orang dapat something. Betul lah. Datang lah Sarawak. Aku jemput lah. Kena pergi. Kena pergi. Pada aku orang semua orang Malaysia, orang Allah. Orang Semenanjung. Kalau tak pergi Sabah dengan Sarawak, korang sangat rugi. Sebab kat situ banyak kebudayaan yang kau boleh nampak yang sebelum ni kau tak pernah nampak.
banyak benda yang kau boleh rasa, boleh experience. Yang mana kau tak boleh dapat kat mana-mana. Betul. Kalau sekadar tengok kat TV, aku cakap totally fake. Ya tu, sebab kat TV tu orang kecawat pegang sumpit dia. Faham tak? Tak, dia tak macam tu tau. Dik, orang Sarawak cantik dik. Sumpah pun. Okay. Ini kita buka satu topik lain dah. Okay. Dia macam ni. Orang yang membesar di sini, kebanyakan yang aku kenal, dia orang akan cakap orang yang kat sana cantik dan handsome and everything. Tapi orang yang kat sana akan cakap yang kat sini. Kontra. Kontra. Sebab benda tu kebiasaan kita tengok. Betul, sebab mungkin orang kat, macam aku membesar di sana. So aku biasa tengok benda tu. Biasa tengok. Tapi kalau aku masa-masa first pergi sana, ni orang segi lah. Sebelum aku sampai Sarawak, aku pergi ke Sabah dulu. Faham? Sebab kakak aku kat sana. So masa form 5 tu aku kira dah terexpose dengan Borneo. Faham? So mula-mula first aku pergi sana, aku turun flight je. Satu je aku cakap. Asas orang sini semua macam model. Faham? Kulit putih, cantik. Aku bukanlah orang sini tak cantik. Betul. Itulah semua tempat ada orang cantik. Tapi sebab kita tak biasa tengok. Betul. Dia macam asal macam overseas je. Cantik gila. Lepas tu Pak pergi Sarawak, kita dah belajar dapat classmate apa. Ini cantik. Dia benda ni subjektif dah. Dia benda ni sangat subjektif. Dia ikut mata orang. Yes, ikut mata. Tapi pada aku cantik lah. Faham. Cantik lah. Maksudnya tu Sabah ke Sarawak? Both. Faham? Okay. Lagi satu cerita pasal Sarawak. Hari Gawai. Aku tak pernah satu kerugian aku kat Sarawak. Aku tak pernah berkesempatan nak sambut Hari Gawai sebab aku balik ke Sabah. So aku experience sambut hari keamatan. 31 hari bulan rasa keamatan. Dia tak silap gap 2-3 hari dengan Gawai. So time tu ngam cuti SEM lagi sekali balik Sabah. So Hari Gawai ni, boleh kau cerita sikit apa yang kau tahu lah? Macam mana Hari Gawai? Apa Hari Gawai? Hari Gawai apa Ini setakat yang aku tahu. Setakat yang aku tahu. Dia adalah hari pesta menuai nak panggil dia. Pesta menuai. Sama je dengan keamatan. Cuma lain tempat dia. Lain term je. Meriah pasal dia satu bangsa punya, bukan agama punya. Okay. So mana-mana bangsa punya tu macam mana? Iban punya perayaan. Okay. Aku rasa kalau aku tak silap Iban lah. Ada yang Iban. Kalau aku tak silap mungkin ada bangsa lain korang jangan ni tapi yang aku tahu Iban. Based on kita punya pengetahuannya lah. Bangsa. Dia bukan agama. So kalau bangsa ni dia semua orang boleh raikan. Sebab dia bangsa dia, so dia meriah lah. Faham. Dia style macam ada macam keamatan tak? Ada bazar-bazar apa semua. Bukan bazar, dia macam kalau dekat Sabah seingat aku lah. Kalau sambut keamatan, kita akan pergi KDCA. Okay. KDCA ni dia buat macam satu kampung budaya, macam rumah-rumah. Okay, untuk bukan di kaum kot kan. Kaum tu macam ni rumah dia, ni macam so kita explore banyak gila. Macam-macam kaum lah dekat sana kan. Tak silap aku ni. So kalau Gawai. Hari Gawai sama tak? Okay, Gawai ni macam ni. Kita akan ada pergi ke rumah-rumah orang juga, betul. Tapi macam ni lah, kalau kau nak rasa warmth of the family, yang kau tak pernah expect. Yang warmth of the family yang bukan family kau. Maksudnya totally stranger. Hari Gawai kau pergi rumah panjang. Okay. Itu nasihat aku lah. Best lah. Kau rasa warmth of the family tu dah. Kalau macam contoh rumah panjang, satu rumah panjang tu, kau rasa welcome habis-habis. Welcome habis-habis punya. Lagi satu kerugian aku kan, aku tak pernah pergi rumah panjang. Sangat rugi lah tahun tu. Sebab ada member aku, dia Chinese. Dia pergi rumah member dia, Iban tak salah aku. Tapi aku tak pasti location kat mana. Tapi dia cakap rumah panjang tu berdekatan dengan sungai. Pagi mandi sungai, aku cakap, weh, nature gila. Faham. Cuma sekarang ni aku rasa rumah panjang kebanyakannya dah rumah teres lah. Rumah teres lah. Masa tu aku cakap, asal aku tak ada peluang. Sebab kita tak ada member ramai. Faham. Time tu. Lepas tu aku pula je duduk dalam bilik je. Silap aku lah. Tapi kalau dapat
peluang tu dapat datang lagi kan. Of course. Boleh je aku boleh bawa. Salah nanti kita buat satu tour kat situ kan. Kita boleh episod apa travel log ke apa benda. Betul lah. Travel log ke. Orang Senanja kena pergi. Sarawak kena pergi. At least sekali semua hidup. Ambil feel lah. Rasa kat sana. Hopefully lah. Sebabnya inilah. Ya. Seronok. Kita rasa culture orang. Yes. Benda yang paling mahal kita explore culture orang. Yang mana kau baca dalam buku tak dapat ni. Tak rasa. TV pun tak ada tu. Tak rasa. TV aku rasa bullshit gila. Bila aku dah sampai sana aku rasa bila masa aku nak tengok orang pakai macam tu, rupanya dia ada hari-hari certain dia lah yang pakai cawat and everything tu. Sebenarnya Dos, in a way aku tak pernah tengok depan mata tau. Aku pernah tengok sebab dia ada tu pun aku rasa aku macam kena tipu kat lah. Dia hari kebudayaan. Okay, faham. So orang akan pakai represent dia punya culture. Faham. So orang Iban akan pakai tu. Aku sempat belajar main sapi apa. So time tu je lah. Faham. Tapi lagi satu orang Iban aku shock lah. Ada member aku ni orang Iban. Dia punya tattoo bunga terong. Semua. Ya doh. Diorang betul-betul macam kan contoh Iban kan. Diorang betul-betul proud tau. Diorang proud dengan diorang punya betul. Iban tu betul tak? Diorang ada tattoo. Lepas tu nama diorang memang nama Iban punya. Betul. Kan? Kau memang tahu dia Iban. Walaupun dia ada nama Kristian tu, tapi dia ada nama Iban. Dia memang betul-betul proud tau dengan dia punya bangsa. Yang tu benda baru aku belajar kat sana. Aku lepas tu dulu kan ni kita extend sikit Dulu aku agak skeptical dengan orang ada tattoo. Faham. Sebab kita tak biasa. Ya. Kita tak biasa. So bila classmate ada tattoo, masa tu kan zaman-zaman hardcore. Gila aku cakap apa? Ni macam hardcore band. Tapi dia tak pun. Dia tahu dia bila dengar, aku tak dengar lagu macam ni belum. Macam aku ingat kan dia ni memang. Tapi lagi satu, sing music kat sana gila. Agak lah. Sing music kat sana. Agak lah. Sebab aku betul-betul into deep dengan lagu hardcore. Sebab aku ada member yang bawa aku pergi gig kat sana. Faham. Aku kenal S.I. Lidayi. Aku tengok depan mata aku macam orang memang boleh main ni lagu ni. Tu je soalan aku. Faham. Boleh main, boleh scream perfect. Tapi aku rasa kalau benda ni dia punya macam mana culture music dia hype lah. Betul. Tu aku rasa kan ini pada pandangan aku je lah pada pandangan aku lah metal festival kan. Kalau tak boleh buat kat sini, how about kita buat kat Sabah Sarawak? Tapi sekarang dekat Kuching pun banyak. Itu jazz festival dan everything kan. Tapi yang macam Hammersonic tu. Betul tak? So dia di situ dia ada culture yang lain sedikit daripada di sini kan. So dia tak ada restriction sangat. Faham. Betul tak? So kalau kita buat kat sana in a way mungkin kan. One day kan metal festival kat Sabah Sarawak kan. Kita boleh tarik. Of course lah, boleh tarik crowd. Banyak benda. Banyak benda boleh buat. Bila orang ramai banyak benda boleh. Betul. Semua benda jalan. So itulah antara perkongsian kita daripada nak tutup nak extend lah. Sebab kalau nak cerita pasal Sabah Sarawak, aku rasa banyak kenangan manis. Sungguh aku cakap bukan nak jual ke apa. Betul lah. Tapi POV aku sendiri, aku tak puas kat sana. Faham. Sebab dia lagi satu, of course lah, sebab zaman kita belajar dulu kita tak fikir apa masalah semua kan. Betul lah. Kita lebih nak berseronok, nak happy. Tapi kalau aku lah kan, pada aku sendiri aku rasa banyak benda lagi kat sana aku boleh explore. Faham. Memang itulah aku cakap. Syok. So kita buat penutup betul-betul lah. So, sampai sebenarnya kita orang dah borak yang sebelum ni kan. Kita dah borak dah 2 jam. Aku rasa dah 3 jam sebelum ni. So sampai kat sini je lah episod ni. Kita tutup sebetulnya. So macam biasa, aku harap apa yang korang tengok kat sini, kalau ada kesilapan ke apa ke, korang boleh komen untuk kita betulkan dalam next episode lah. Betul. Kalau ada apa-apa kesilapan ke, tersalah cakap ke. So kalau korang tak komen, kita tak tahu apa kesilapan kita. Betul dah. So apa yang tak betul tu daripada kami lah. Apa yang baik-baik tu semua daripada yang atas sana lah. So kita tutup. Macam tazkirah lah siang. Jangan ambil yang aku cakap tadi tu. Kau jangan ambil negatif. Tengok dalam sudut positif. Sebab kita bercakap ni based on apa yang kita tahu. Pengetahuan kita. Sebab pengetahuan kita ni limited. Limited. Tak semua benda kita tahu. Bukan. So kita cakap based on POV kita. Betul. So
Alright guys, Raklu, Papa Roger, jumpa lagi dalam next episode yang akan datang. Tenang Talk. Tenang Talk.